Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita nak ulang kaji sikit tentang tajuk garam. Okay, yang pertama kita kena tahu untuk tindakan haba. Ada dua jenis garam yang akan terurai apabila dipanaskan. Yang pertama adalah garam karbonat. Dia akan membebaskan gas karbon dioksida. Manakala garam nitrat akan membebaskan dua gas iaitu NO2 dan O2. Okey, selain daripada gas, ada juga logam oksida yang akan terhasil. Okey, untuk logam oksida ada tiga yang awak kena ingat. Yang pertama adalah zinc oksida. Okey, ini tips dia awak kena ingat. Telur mata kerbau berzat. Kenapa telur mata kerbau berzat? Okey, sebab zat ni adalah zinc. Okey, telur mata kerbau pula kita kena ingat dia warna kuning. Okey, bila panas telur warna putih bila sejuk. Okey, yang kedua awak kena ingat tentang PBO. Okey, PBO pula tips dia adalah SpongeBob. Hot. Kenapa SpongeBob? Sebab kat sini ada PBO. So, ni PBO. Okay. So, kita akan tahu kenapa dia hot. Sebab dia pakai seluar pendek. Seluar pendek dia warna perang. Masa panas, SpongeBob pula badannya warna kuning. Bila sejuk. Dan akhir sekali, awak kena ingat tentang CuO. So, tips dia adalah kopi O. Di mana ia sentiasa warna hitam. Okey, jom kita tengok soalan. Okey, so kat sini kita boleh tengok bila kita lakukan pemanasan, ada satu je gas yang terhasil. Okey, iaitu gas karbon dioksida. So, dari situ awak tahu mesti Y ni ada anion CO3 2 minus. Okay. So, kat sini ada pepejal hitam pula. So, pepejal hitam tadi adalah kopi O. So, kopi O adalah CuO. So, sini Y mesti ada Cu2+. Jadi, Y itu adalah formulanya CuCO3. Okay. Z, kita dah dapat jawapan. CuO. So, persamaan kimianya adalah CuCO3 dipanaskan menjadi CuO dan CO2. Okay. Next, kat sini kita tengok ada dua gas. Q dan R. Jadi, di situ pepejal L mesti adalah nitrat. Okay. Di bawah gas N ada satu sahaja, maka gas N ni mestilah CO2 dan pepejal M ni mesti ada ion karbonat. Okay. Dia dah kata kat sini kuprum 2 oksida, so M ini adalah Cu2+ dan CO3 2 minus. Okay. Maka M tu adalah CuCO3. Okay, warna kuprum 2 oksida tadi, kita ingat tips dia adalah kopi O. So, kopi O warna apa? Warna hitam. Okay, pepejal L terurai menghasilkan pepejal P perang apabila panas, kuning apabila sejuk. So, ini adalah SpongeBob hot. Okay, apa itu SpongeBob? SpongeBob adalah PBO. So, kita dah tahu P itu adalah PBO. Okay, soalan tanya kenal pasti pepejal L. So, pepejal L tadi ada anion NO3 minus. Sebab P adalah PBO, maka pepejal L ada PB2+. Jadi,
Kenal pasti peperangan L? Jawapan dia adalah plumbum 2 nitrat iaitu PbNO3 2. Okey, bagaimana tindak balas 1 dijalankan? Melalui pemanasan. Okey, maka tindak persamaan kimia untuk peperangan L adalah PbNO3 2 membebaskan dua gas iaitu NO2 dan O2 dan pepejal dia adalah PbO tadi. So kita seimbangkan persamaan, kita darabkan 2 dekat sini, maka Pb pun akan perlu darab 2, N menjadi 4. Okey, N di sini ada 2, darab sini 2, so N menjadi 4. So, kita darab kat sini N dengan 4. Siap. Kimia mudah je. Kita tengok pula macam mana ujian pengesahan gas. Okey, kalau kita tengok kat sini ada satu je gas. Tadi kita dah belajar dah kalau satu gas, maka gas A ni adalah CO2. So, garam V ni mesti ada ion CO3 2 minus. Okey, so kat sini kita tengok air kapur kita akan gunakan untuk uji gas CO2, maka air kapur akan jadi keruh. Okey, untuk garam W pula, bila dipanaskan ada dua gas. Okey, yang pertama kita nampak ada gas perang. So, gas perang ni, mestilah gas NO2. Okey. So, bila dia NO2, garam W ni mesti ion nitrat. So, garam nitrat akan bebaskan dua gas. Maka, gas E ni adalah O2. Okay, so O2 ni kita gunakan kayu uji berbara. Dia akan menyalakan kayu uji berbara. So, bila kita guna kayu uji berbara, kita letakkan dalam mulut tabung uji, dia akan menyala. Sebab oksigen tu digunakan untuk pembakaran. Okey, next kita tengok pula baki dia. Baki X ni, kedua-dua tu dia kata kat sini adalah perang apabila panas, kuning apabila sejuk. So, apa tu? Kita tadi kita dah cakap dah. Dia mestilah SpongeBob. So, SpongeBob ni adalah PbO. Maka, V ni mesti ada ion Pb2+. W pun ada Pb2+. Maka, kita jawab soalan baki X. Jawapan dia tadi adalah PbO. Gas A, CO2. Gas D, NO2. Dan gas E adalah O2. Jadi, formula kimia bagi garam V adalah Pb2+ dan CO3 2-. Maka, dia jadi PbCO3. Pb2+ dan NO3- pula, bila gabung, dia akan jadi PbNO3 2. Okay, next. Kita tengok kat sini, ada satu gas je. Okay, dan gas tu adalah tidak berwarna. So, tadi kalau satu gas tu mesti CO2. Maka, garam putih N ni mesti ada ion karbonat. Okay, baki kuning masa panas, putih masa sejuk. So, ni apa? Ni adalah telur mata kerbau berzat. Okey, zat ni apa? Zat ni tadi adalah ZnO. Maka garam putih N ada ion Zn2+. Okey, kenal pasti logam oksida yang terhasil. So, jawapan dia adalah zinc oksida iaitu ZnO. Nyatakan nama bagi gas tidak berwarna iaitu karbon dioksida.
Okay, so formula garam N adalah Zn2 plus gabungan CO3 2 minus. Dia jadi ZnCO3. Terurai apabila dipanaskan menjadi zinc oksida dan gas CO2. Garam N ditambahkan ke dalam asid hidroklorik. So, N tadi zinc carbonate. Ditambahkan dengan asid hidroklorik. Asid hidroklorik tadi adalah HCl. Okay, so zinc ni akan gabung dengan Cl minus. Okay, Zn gabung dengan Cl minus. So, dia jadilah zinc klorida. Okay, jadi persamaan kimia dia adalah ZnCO3 tambah HCl. Formula zinc klorida. Zn2 plus gabungan Cl minus. Jadi ZnCl2. Ada CO3, mesti ada gas CO2. H akan gabung dengan O. Dia jadi H2O. Okay, jadi kita seimbangkan persamaan. Cl ada 2 di sini. Maka Cl ni kena darab 2. Siap, kimia mudah je.